Hai, jumpa lagi. Hari ini saya ada sebuah Pro 2 Myvi. Pro 2 Myvi Icon Advance tahun 2016 yang hendak diniagakan. So, maksud Icon Advance dekat sini, model ni model paling high spec. Tahun 2016, mileage lebih kurang 110,000, bebas kemalangan, bebas banjir. So, boleh tengok kereta, cantik ya. Cat cantik. Rim dah tukar lah. Rim sport lah. Lepas tu apa tu dia punya spring pun dah tukar. Dia tukar yang sportnya, jadi kereta ni nampak jadi rendah. Okay. Dan nampak cantik. Okay, kita pusing dulu untuk tengok condition luaran kereta. Jadi harga buka untuk kereta ni adalah 25,800. Nego boleh nego. Boleh nego sampai jual. Kereta color biru terang. Okay. Kita tengok dulu. Cantik kan? Jadi kepada sesiapa yang berminat, boleh tinggalkan nombor kontak kat bawah, komen. Nanti kita hubungi. Jom kita tengok bahagian dalam dia. Ini bahagian dalam dia. So Myvi Icon Advance ni dia datang dengan leather seat ya. Leather seat depan belakang lah. So boleh tengok dekat seat dia ada tulisan Advance. And then owner ada tambah ni handrest lah dekat tengah ni. Right. Okay, jom kita tengok dia punya mileage lah. Dia punya dalaman ya. Okay. So seperti yang saya cakap tadi, mileage dia to be exact 109,000. So tu yang saya cakap 110 tadi. So kereta ada datang dengan Android player, dengan subwoofer system tu ada bawah tu. Ini kita bagi sekali. Cuma Android player ni dia lock lah, dia lock. So kita tak boleh buka sebab kita dapat pun kereta ni Android player dah lock. Owner asal tak bagi kita dia punya pin code dan owner pun dah tak dapat dihubungi. Jadi kita tak boleh nak buka. Okey, tapi kalau kepada sesiapa yang pandai nak buka dia punya kod, boleh buka lah. Kalau tidak memang kena tukar. Kita bagi sekali. Lepas tu ada dashcam. Dashcam pun kita bagi sekali. Dashcam ni buyer kena beli micro SD card untuk activate dia lah. Dashcam ada depan, belakang saya tak sure ada ke tak ada. Okay, so seat cantik, tak ada koyak lagi. Bumbung pun cantik, bersih. Okay, ni dia punya controller semua. Ni dia punya steering, multifunction steering. Ni dia punya door panel, cantik ya. Ini dia punya controller untuk side mirror, parking sensor, letak air. Okay. Ini bahagian belakang dia. Tak ada koyak saya cakap tak ada koyak, memang tak ada koyak. Seat dia bagi seat dadu, seat original dah tak ada. Okay, lagi satu yang Myvi Icon Advance ni dia memang datang dengan chrome punya handle macam ni Dia bukan tambah yang ni, dia memang original chrome handle lah. Okay, kita pergi tengok bahagian belakang. Ni subwoofer yang saya cakap tadi lah. Kita bagi sekali. Subwoofer ni dapat sekali. Untung tak untung. Okay, dashcam tak ada belakang tak ada, dia cuma depan sajalah. So subwoofer jalan sekali. Tire spare semua ada kat bawah tu. Seterusnya kita tengok bahagian enjin pula. Jadi sekali lagi kepada sesiapa yang berminat, Myvi Icon Advance tahun 2016, kita buka harga 25,800, nego sampai jadi. Okey. Lampu dia ada LED Ni memang original ada LED lah. Ni enjin dia. Tak ada accident garanti tak ada accident. Dia tengok sini. Extractor pun dah tukar, sport punya. Engine tak ada leaking. Engine pun senyap, normal saja semua. Okay, cantik. Jadi kepada sesiapa yang berminat, boleh tinggalkan kontak number.
Kereta berada di ICT Seksyen 7 Shah Alam. Jangan lepaskan peluang ini. Kereta Pro 2 Myvi Icon Advance tahun 2016. Mileage rendah. Bebas kemalangan, bebas banjir untuk diniagakan. Dah siap sport rim, dah siap sport spring, tayar bunga pun cantik lagi, tebal lagi. Tayar brand Continental. Okay, so kepada sesiapa berminat, ingatkan kontak number. Kita tengok kereta, kita nego sampai jadi. Sekian, terima kasih.